Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya nak bagi sedikit komen mengenai ataupun atas alhamdulillah perkembangan yang sangat baik, iaitu alhamdulillah masyarakat antarabangsa telah iktiraf Syria sebagai Syria yang baru, telah iktirafkan kerajaan baru Syria sebagai negara yang berdaulat. Alhamdulillah Presiden kita Ahmad Al-Shara' dan kabinet dia telah dapat sambutan yang sangat meriah di arena antarabangsa. Berita yang baik juga, alhamdulillah, segala sekatan ekonomi ataupun sekatan politik yang dikenakan atas Syria selama 6 ataupun 7 tahun yang lalu, alhamdulillah telah diangkat. Orang putih panggil sanction ekonomi. Okey, apa yang saya nak kata mengenai perkara ini, teman-teman yang dirahmati Allah, tahu tak, Syria sepanjang tempoh 6 tahun ataupun 7 tahun, sekatan ini sebenarnya dikenakan atas individu yang terlibat dalam jenayah perang di Syria. Maksudnya sekatan ini dikenakan atas individu ataupun anggota kerajaan rejim Bashar Assad yang telah lari. Seperti Menteri Pertahanan dia, seperti Menteri Dalam Negeri rejim Bashar Assad, yang mereka terbukti terlibat dengan jenayah yang sangat dahsyat terhadap rakyat Syria di Halab, di Idlib, di Hama, di Desa Damsyik, di Dar'a, di semua kawasan Syria yang semua anggota tentera rejim Al-Assad yang pernah melakukan jenayah perang terhadap rakyat Syria, mereka ni kena sekatan ekonomi. Tapi masalahnya, yang kena tempias dan yang menderita kerana sekatan ekonomi ini adalah rakyat Syria. Dan sepanjang tempoh 6-7 tahun ni, rejim Al-Assad, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan rakyat Syria daripada rejim yang sangat-sangat jahat itu. Rakyat Syria derita. Contoh apa? Contoh sekatan ekonomi. Bayangkan di Syria, teman-teman rahmati Allah, di Syria tidak ada sebarang apa kita panggil, tak ada sebarang cubaan ataupun kebolehan ataupun kemudahan untuk melakukan transfer duit. Nak transfer duit daripada luar ke Syria tak ada. Antara perkara yang saya pernah lalui, tapi alhamdulillah, yang perkara yang sangat-sangat saya kagum dengan Malaysia, alhamdulillah. Dulu tahun 2018 saya cuba untuk buat macam pinjaman, rupanya bank pusat kita di Malaysia tidak membenarkan rakyat Syria untuk buat pinjaman. Kita tak tahu, tapi itulah masya-Allah antara akhlak tinggi dan budaya sopan orang Malaysia, dan alhamdulillah sistem di Malaysia. Dia cuma kata kami tak boleh bagi pinjaman, tapi tidak menjelaskan sebab apa. Rupanya ada sekatan ekonomi ni yang dipanggil Caesar Sanction. Dia ni sebenarnya rupanya kenakan semua rakyat Syria. Sebab tu kita boleh tengok juga, sebab tu rakyat Syria yang duduk di katakan rakyat Syria nak pergi Saudi ke atau pergi Qatar, nak pergi mana-mana, nak pergi Eropah, tak boleh dapat visa. Sebab sekatan tersebut, rupanya yang terkesan sangat adalah rakyat Syria, orang awam. Tak boleh buat pinjaman, tak boleh dapat duit, tak boleh buat transfer, tak boleh buat pemindahan duit. Sehingga semalam alhamdulillah, bila Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa dan Eropah telah angkat sekatan, Mastercard baru boleh masuk semalam. Mastercard dah boleh masuk Syria, boleh masuk pasaran kewangan. Rupanya kewangan di Syria lumpuh sebab sekatan ini. Baru saya faham. Dan antaranya juga kesan yang berlaku kerana sekatan tersebut, pasport Syria ni jadi pasport yang paling rendah dalam indeks pasport antarabangsa dunia. Paling rendah sekali. Orang Syria tak boleh pergi mana-mana. Tapi itulah saya kagum.
Bukan saya nak puji, bukan orang kata Muhib ni nak puji Malaysia, tapi sebenarnya alhamdulillah satu-satunya negara yang bagi rakyat Syria masuk, walaupun ketika itu ada sekatan ekonomi yang ada atas rakyat Syria, satu-satunya negara yang bagi kita masuk tanpa visa dan terima rakyat Syria yang lari daripada perang adalah Malaysia. Tak ada negara lain. Negara lain terpaksa. Negara lain seperti negara Arab pun, yang lain pun terpaksa ikut sekatan tersebut sebab mereka nak jatuhkan rejim Assad. Nak jatuhkan rejim Assad, tapi tak boleh kecuali melalui lemahkan dia. Lemahkan dia di segi tak boleh masuk duit dalam Syria, duit tak boleh keluar, barangan Syria tak boleh import, tak boleh ekspor. Ya Allah, susah sangat. Tapi bila nak lemahkan rejim Assad, Syria satu negara pun lemah. Sebab tu ekonomi di Syria masih sangat-sangat lemah. Tapi alhamdulillah, insya-Allah ada perkembangan yang baik. Alhamdulillah. Dan patutlah dulu memang nak dapat visa, nak pergi mana-mana negara susah. Tapi alhamdulillah Malaysia tak pernah berhenti terima dan sambut rakyat Syria untuk datang dan duduk di Malaysia tanpa sebarang syarat. Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang paling besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab tu saya sebagai orang Syria ni, insya-Allah saya akan kenal jasa budi Malaysia ni. Dan mudah-mudahan insya-Allah bila rakyat Malaysia nak pergi Syria, tak ada sebarang visa insya-Allah. Yang ni saya nak minta. Tapi insya-Allah sebenarnya saya pun dengar, alhamdulillah, orang Malaysia nak masuk Syria tak payah visa. Satu dunia kena bayar. Mana-mana negara yang nak masuk Syria kena bayar visa dan kena dapat visa upon arrival. Tapi orang Malaysia tak perlu bayar walaupun 1 sen. Boleh masuk terus. Alhamdulillah. Boleh masuk Syria terus. Alhamdulillah. Itulah yang saya nak komen sikit lah pasal sekatan. Alhamdulillah, keadaan Syria makin okey, makin perkembangan makin positif. Sebab dah tak ada sekatan ekonomi ataupun sekatan atas travel untuk orang nak Syria nak pergi mana-mana. Dia angkat sekatan, alhamdulillah. Dan bendera Syria yang baru telah diangkat di UN. Dan Syria diiktiraf, kerajaan Syria yang baru, kerajaan Presiden Ahmad Shara' dan Menteri Luar Negara Syria kita Asad Shibani disambut sangat baik, alhamdulillah. Dan kena ucaplah terima kasih kepada Turki, terima kasih kepada Saudi, terima kasih banyak kepada Turki, kerajaan dan rakyat, terima kasih banyak kepada kerajaan dan rakyat Turki, dan terima kasih banyak kepada kerajaan dan rakyat Qatar. Terima kasih banyak kepada kerajaan dan rakyat Saudi. Terima kasih banyak kepada Emirat. Alhamdulillah banyak bantu. Terima kasih banyak kepada kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia yang sejak dulu lagi sentiasa memberi bantuan dan sentiasa mengalu-alukan saudara mereka daripada Syria untuk duduk di bumi Malaysia yang bertuah. Assalamualaikum.